Hello guys, welcome to Hafiz Ash Studio. Dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara nak bayar saman JPJ secara online. Kita just menggunakan aplikasi MyJPJ sahaja. Untuk saman JPJ, korang boleh menggunakan apps MyJPJ. Tapi untuk saman polis, dia tak sama. Korang kena menggunakan sistem My Bayar Saman. Kalau korang nak tengok video tutorial macam mana cara nak bayar saman polis, korang boleh tengok dekat atas ada satu link video. Korang boleh klik dan terus boleh tengok lah. Ok, untuk bayar saman MyJPJ ni senang je, kita just guna apps. Tapi sebelum tu, pada korang yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan dulu button subscribe dan juga tekan button loceng. Ok, sekarang kita akan bayar saman JPJ secara online. First kali korang pergi dekat korang punya apps MyJPJ, korang klik. Kemudian selepas korang klik, korang boleh login masuk macam biasa. Ok, selepas tu korang pergi dekat halaman utama. Kemudian korang scroll ke bawah. Korang pilih bahagian bayaran saman. Ok, korang klik dekat bayaran saman. Ok, dekat sini ada satu saman. Ok, jadi kita akan bayar lah saman yang RM75. Jadi korang klik dekat situ. Kemudian korang klik bayar satu saman. Kalau ada banyak saman, korang boleh pilih lah saman mana yang korang nak bayar. Ok, korang klik bayar saman. Kemudian korang boleh double confirm balik saman apa. Dan juga check balik korang punya nama dan juga nombor IC. Sekiranya betul, korang boleh pilih mode bayaran. Korang klik dan korang boleh pilih lah sama ada nak pakai kad debit kredit, korang nak pakai FTX ataupun e-wallet. Kalau nak senang, korang pakai je FTX. Ok, kemudian dekat bahagian bawah ni, bank, korang klik dan korang pilih bank online yang korang guna. Ok, selepas tu boleh pilih bayar. Kemudian untuk pengesahan double check semula betul ke jumlah dan juga kaedah pembayaran. Sekiranya dah betul, klik ya. Selepas tu korang login bank macam biasa. Masukkan ID dan juga password. Ok, selepas tu korang boleh login masuk. Kemudian korang klik continue. Ok, sekarang kita akan dapatkan dia punya notification. Korang klik je confirm. Ok, tunggu approval. Ok, korang klik korang punya My Bank. Kemudian korang approvekan. Ok, done. Kemudian korang klik dekat bahagian bawah ni, approve. Ok, kalau korang tengok dia punya status dekat sini, sudah pun successful. Jadi korang boleh scroll dan return. Ok, return sekali lagi. Ok, dah siap. Kat sini korang dah siap lah bayar saman. Kalau korang nak receipt, korang boleh tekan dekat bahagian papan receipt. Kalau tak nak receipt, korang jangan klik selesai lah. Ok, tekan dekat bahagian receipt kalau nak receipt. Ok, ni dia punya receipt and then korang boleh download lah. Ok, lepas tu korang boleh back. Kemudian korang klik selesai. Ok guys, tu je step by step cara macam mana korang nak bayar saman. Korang scroll, pergi dekat bayaran saman semula. Ok, saman dah tak ada rekod dah. Ok guys, senangkan cara untuk bayar saman JPJ secara online. Semoga video ni dapat membantu anda dan memberikan manfaat lah kepada anda. Ok, dan kepada korang yang mana belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Dan juga yang mana mungkin ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Ok guys, sekian daripada saya, Hafiz. Assalamualaikum.